Sebab kalau dah rasa tak cukup laju, dia ada kepak. Hari ni kita nak cerita pasal benda-benda yang ada. Antara benda-benda yang ada tu, benda ni lah. Ni benda. Kalau cakap lain kan, benda ni. Ni benda dia. LFC 700. Sebiji motor yang bapak gabak besar, yang bapak gabak berat, tapi bapak gabak lawa gila baik. Benda LFC 700 didatangkan dengan berat yang 287 kilo. Memang berat. Tapi untuk sebiji motor cruiser macam ni, aduh. Anda nak apa lagi? Handsome ni. Handsome tak handsome lah. Macam ni rupa dia kalau dia hidup. Rupa dia ni sangatlah futuristik, sangatlah handsome. Bila dipandang, orang nampak macam, oh ini luar biasa. Yes. Sebab benda ni anda takkan nampak hari-hari. Kalau anda peminat cerita Batman, kalau anda rasa macam nak jadi superhero dekat dalam satu cerita futuristic movie, inilah motor dia. Sebab apa? Bang, stay kat situ bang. Sebab kalau anda rasa tak cukup laju, dia ada kepak. Dia ada spotlight kiri kanan bang. Handsome motor ni. Kalau rasa macam dah cukup laju kan, tutup. Hui. Luar biasa bang, luar biasa. Apa yang special pasal motor ni? Tadi anda nampak motor ni rendah, saya mula-mula naik. Sekarang motor ni dah tinggi. Kenapa? Sebab dia pakai active hydraulic suspension. Bahasa budak-budak sekarang, ESAS bang. ESAS. Kita cerita pasal ESAS kan. Motor ni je yang ada. Saya tak pernah lagi nampak motor-motor yang dalam Malaysia ada gunakan benda ni. Jadi kalau anda rasa benda ni biasa, saya rasa benda ni luar biasa bang. Tak biasa nampak. So kalau anda mencari satu motor yang lain daripada yang lain, yang dia seorang je yang ada, motor ni naik lagi. Saya dah adjust bagi tinggi. So kaki saya ni sekarang ni 173 kilo, 173 cm. Sekarang duduk pijak rata. Sebab motor boleh adjust. Dia ada active suspension, maksudnya boleh adjust dia punya suspension ikut dia punya sport ataupun nak convert. Okay? So kalau anda berminat dengan mana-mana punya style, itu anda punya hal. Okay? Nampak? Kita dah adjust bagi dia comfort standard, dia akan turun. Aku pun terkejut tadi sebenarnya. Bang, kalau berminat dengan motor ni, sebenarnya kita jual murah dengan tahun 2025. Kita jual dengan harga 33,800 sahaja. Motor dah boleh masuk full loan bang full loan on the road. Siap semua dengan harga sebulan lebih kurang RM570 sahaja. Kalau berminat, saya ada sebiji je bang, motor yang luar biasa ni. Dan kita nak cerita pasal something yang luar biasa sikit. Okay. Kalau parking dia akan turun bang dia turun sendiri. Lain macam bang. Tengok tayar belakang dia bang. Ini bukan tayar kereta Myvi, ini bukan tayar kereta Azia, ini bukan tayar kereta Mercedes-Benz. Ini adalah tayar motor bang. Lebar dia 300 bang. Saya letak tapak tangan saya boleh 2 bang. 2 tapak tangan bang. Selebor ini. Tak ke Batman punya motor je lebor-lebor tayar macam ni dulu. Kalau anda rasa ini adalah motor untuk anda, cruising yang paling sesuai yang ada dalam abad ini untuk anda, modern teknologi yang motor lain tak ada, yang anda pergi mana-mana confirm orang akan patah leher tengok belakang, inilah motor dia. Berminat? WhatsApp saya terus. Nak jual motor, nak beli motor, nak trade in motor, cari saya kat TM Motor. Bye-bye.